sini ke belakang ni sini. Abang, apa jangan ke depan bagi dia masuk. Oh, kereta. Kenapa dua? Dua je. Bawa apa tu kat dalam tu rasanya ada orang kat dalam dia tu yang dibawa Ni sana. Cantik tu. Rumah kotak tu. Kecil je. Kedai. Yalah, bila tempatnya kecil, dia buat kecil. Comel jadi dia buat. Rumah ke apa sebab bukan dulu kedai makan kat situ. Kecil. Nak balik kampung ke? Jalan habis. Ni kita putih ni besar. Jadi sini. Itu tak jadi. Yang depan tu dia pusing ke kiri. Rasanya dia cari jalan lain tu, jalan yang sebelah sana. Ya, ada jalan sebelah kiri potong-potong. Oh, dia keluar situ. Dia ke sikit je betul. Keluar sikit je keluar situ. Sempit tu. Ni tak pernah ada pelik macam tu panjang. Jijik. Ya ke jijik BKK belakang. Bukan Tak tahu mana. bukan Malaysia punya. Tahu tak ada. Banyak banget. Jijik. Kadang-kadang ada pelik khas. Bukan Oh, dia beli bit. bukan beli yang dikeluarkan khas. Satu sesi. Lain lain daripada Dia biasa berkaitan dengan macam kalau Malaysia dia buat soalan macam Asia, Commonwealth lah, tu semua ada tu. Dia akan keluarkan. macam ni. Tak tahu, tak M, berasal M. lah GG. Bang ni M. Tu sebelah Alpan. Maka M belakang M. Tapi tak lah tu. Aku tak sampai tu macam tu. Tapi dia tak banyak lah. Dia macam Kalau tu ada boleh je. Tak ada pelik-pelik. Membazi. Sayang dia. Sayang.
ada apa filem Jebon. Jebon. Itu dia pun. Ha. Ada cerita Jebon. Cik Mbun nenek aku Cik Mbun. Jebon. Dalam cerita Doraemon. Doraemon. Jebon tu apa? Jebon macam mana lah? Macam pahlawan juga. Jebon tu atuk kau. Atukku James Bond. Nenek Cik Mbun. Jebon tu apa? Petai banyaknya sampai kering-kering tak ada makan. Petai apa? Petai itu kan petai apa? Petai yang kecil-kecil. Nak kering? Petai pagi. Beli tu tanam. Dia punya pucuk. Nak ambil dekat tepi-tepi ni siapa pun. Petai belalang. Nama dia petai Belalang? Ha. Orang panggil dia petai belalang. Tak. Ha. Belalang yang kecil. Ni balik mak. Ya. Dulu saya suka makan. Pucuk dia tu yang muda-muda orang ambil sedap. Kalau buat sambal tumis, tak ada ulam orang pening. Alhamdulillah. Tapi yang ada kan pucuk-pucuk manggis pun orang ambil. Oh sedap pula. Lalas semua tak ada. Rumput. Rumput yang lembu suka makan ni. Tanya arwah mak. Arwah mak macam. Ni boleh makan tak mak? Buat apa yang makan? Ni lembu makan. Maksud kalau lembu makan, orang boleh makan. Tak ada bilang. Ambil pucuk-pucuk dia. Baru celur je dah benyek. Maksudnya celur sekejap. Oh, sedap pula. Tapi dia punya bunga dia tu keras. Apa ni orang panggil rumput Israel? Ya. Tahu. Tak tahu. Tak apa. Dia tak mengikuti orang panggil. Kalau ikut dia, kalau tengah jam ni. Ayolah tanya cakap cerita je orang tengok orang. Fokus tu tak tengah lah abang. Fikir otak. Kalau abang makan kan pucuk dia. Celur senang dia lah. Nak kepala tak kepala. Tengah jam ni. Jauh ni takut ada kita rosak bagi cari je. Bila Bismillah tak berhenti. mana bersemirak? Bus stop pun dia tak berhenti jalan. Ya. Mana tu? Pink. Dia punya apa? Dia punya brek dia. Dia sebut brek angin. Hari dia pam kosong lah jawab. Memang kita tak ada lah. Janganlah dekat-dekat. Dia suka dekat. Dia bahaya tu yang buat tapi dia selalu main rap. Kalau nama lah baru-baru dia boleh bocor. Asyik main rap angin dia habis. Dia bocor. Angin dia habis. Dia Habis tahu. dia tiba. Rap. Dia mesti cek lah tangki dia okey. Yang kawan tu pecah muka sekejap kata dia punya meter angin ni turun tiba-tiba habis kosong memang tak ada apa jalan tu kosong gitu. Sekejap adalah tak pas minit lah Lepas tu pergi bengkel lah. Maksudnya ada hantu tu
Ya. Okey juga gangguan. Malam itu. Kalau malam-malam ni tak ada Padahal tak ada apa problemnya. Sekejap dia bagi kosong. setan Hilang sekejap. Oh, melulu nak buat apa tak boleh. setan kacau. Kadang-kadang ni